Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsi sikit macam mana pembiayaan Islam bukan sekadar jadi satu kemudahan kewangan, tapi ia adalah satu bentuk pertolongan berasaskan nilai. Ramai penjawat awam kat luar sana, ibu bapa, pekerja-pekerja biasa, bergelut dengan kos sara hidup yang tinggi. Dan di sinilah peranan koperasi Islam seperti KAMMB. Kewangan Islam bukan sekadar nak elak riba aja, tapi ia sebenarnya untuk bantu masyarakat tanpa menindas. Kami, untuk setiap pembiayaan yang kami buat, kita susun baik-baik supaya semua ahli dapat manfaat yang penuh dengan kadar yang adil dan juga dengan proses yang of course patuh syariah. Kita juga guna sistem macam tawaruk dan juga pemantauan SPK supaya tak ada unsur penipuan dan tidak ada beban-beban yang tersembunyi. Saya ingat lagi satu ketika dulu seorang guru wanita yang perlukan pembiayaan untuk nak bantu anak dia sambung belajar. Dia mohon dekat KMB dan kami bukan sekadar luluskan pembiayaan, kita juga bantu dia untuk strukturkan semula kewangan dia supaya tak terus-menerus terperangkap dengan faedah yang tinggi. Hari ini, beliau dah pun bebas hutang konvensional, tapi masih lagi jadi ahli aktif KMB. Inilah dia erti sebenar pembiayaan Islam. Bukan beban, tapi bantuan. Kewangan Islam ni bukan untuk mengkayakan koperasi je sebenarnya, tapi untuk menenangkan hati masyarakat. Bila sistem tu adil, semua pihak akan rasa dilindungi. Kebelakangan ni saya tengok ramai sangat yang keluarkan komen-komen yang negatif tentang kewangan Islam. Of course, ada yang menyokong, ada yang menghentam. Jadi saya seru pada kawan-kawan saya, rakan-rakan di luar sana yang lantang mengkritik kewangan Islam, saya mohon satu benda je saya minta. Berbicaralah dengan ilmu dan bukan dengan emosi. Jika ada kekeliruan, rujuklah pada pakar yang benar-benar arif dalam fiqh muamalat. Kita semua ni bertanggungjawab untuk memastikan perbincangan tentang kewangan Islam ni kekal, berfakta, beradab dan memberi manfaat kepada ummah. Itu je untuk minggu ni. Hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum.